Alright then, I think we are good to go. Let's do it. Bismillah. Apa masalahmu? Apa yang kau mahu? Pada semua insan ingin ku laungkan. Dari zaman purba hingga zaman berubah, sejarah telah banyak diubahkan. Walaupun zaman maju, ada dan sobanmu tetap kekal dalam hatiku. Takkan hilang melayu dari bumi yang maju selagi ada yang menjaga kelakuanmu. Kopi Shop Talk. Let's talk on the table. Mari saudariku, mari saudaraku, tegak berjalan dengan langkah-langkahmu. Bukan untuk dirimu, bukan untuk diriku, demi bakal untuk pengganti dirimu. Walaupun kita jatuh, berkali-kali jatuh, selagi nafas naik turun di dadaku. Bangkulah anakku, selagi hayatmu, demi untuk menyambung dari ceritaku. Kopi Shop Talk. Let's talk on the table. Coffee Shop Talk. Let's talk on the table. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menonton podcast kami di Coffee Shop Talk. Ribuan terima kasih juga bagi mereka yang telah meluangkan masa bersama kami selama ni. Dan jangan lupa guys, follow kami di TikTok, IG dan Facebook. Bersama saya Ryan. Saya Ziad. And Bake in the house. Kita akan kembali jurus selepas ini, so jangan ke mana-mana. Dunia seni, Coffee Shop Talk in the house. Kami bawa suara jalanan, hip hop rap, ini cerita penuh cabaran. Dari Jurong ke Sine, bakal balik ke Ulu Pandan. Podcast berapi kita buat santapan. Kira-kira 1:00 pagi pada 9 Jun 2025, kita dikejutkan dengan kemalangan di Jalan Raya Timur Barat, JRTB. So, seramai 15 pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, disahkan maut dan 7 parah apabila bas yang dinaiki mereka dalam perjalanan pulang ke universiti terbabit dalam kemalangan dan terbalik di Jalan Raya Timur Barat berhampiran dengan Tasik Bandik, Perak. So, kami juga tidak berniat untuk memberikan berita terperinci bagaimana keadaan mangsa sewaktu kejadian itu untuk menghormati keluarga mereka. So, pihak kami KST ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga mangsa atas kehilangan anak yang amat disayangi. Semoga diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan. Semoga roh arwah ditempatkan bersama kalangan orang-orang solihin dan para-para syuhada. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. So guys, episod ni memang agak berat pasal kita dikejutkan dengan kemalangan macam mengerikan. Mengerikan di mana kita kita dikejutkan dengan pelajar-pelajar naas dalam kemalangan tu dan menyebabkan sampai kematian. Betul. So far yang aku tahu there was 11 girls and 4 guys. Umur lingkungan 21 sampai 23. They born in 2004 lah. Most of them arwah yarham dengan arwah yarhumah. So this disebabkan bus lah I mean everybody knows this. Ya, kita dah tengok kat dalam video kat TikTok everywhere kan, kat FYP mana-mana semua keluar. Bus tu agak laju agak laju bila, dan alasannya to me is alasannya is dia kata brake tak apa tu tak work lah on Tak work ke tak makan? Tak work during at that moment lah. You see, so what happened was during yang tak brake tu tak makan,
tak works. Dia punya bending is so steep, whereby dia tak nak dia go for it, you know. I mean dia dah terbabas, another thing. Then kau tahu divider kan? Divider tu dia tembus kat screen windscreen bus. Dia masuk dalam in between the seats. And it was so tragic to me. Tak meletup kan? Tak terbakar ke apa namanya bas? Tak lah. Tapi rupa dia macam tersirit lah. Dia tersirit. Kalau terbakar aku rasa kalau Semua terbakar tak selam. semua dah kira naas lah. Dia yalah. Tapi aku nak tanya kau adakah ini satu straight road atau dia turun daripada dia okay, road tu what I know dia banyak S course. Okay. Yang tempat kejadian tu is so steep lah dia punya tu. So ni jalan dalam juga, dia bukan highway. dia jalan dalam. Tu masalah dia apa tahu. Dia kalau tak laju pun dia tak akan sampai gitu teruk dia punya bas boleh terbalik macam gitu kan. And kita semua maklum kan, jalan dalam ni selalunya 2 lane aja. Ya 2 lane and kau ada double line. Double line ni that means you cannot overtake. Correct. In Singapore pun sama kan, dia ada tu double line. Correct. So I mean dorang okay, aku dengar juga sebelum dorang nak pergi ke universiti dorang ni, dorang ada kat bus terminal lah ada salah satu tu macam teragak-agak nak pergi, ada juga orang macam tersangka-sangka nak pergi, ada yang lambat. So salah satu daripada pelajar tu cancel pasal aku rasa tak tahu apa dia punya story, dia punya probably dia ada issue that they cancel the trip to go back to their universities. I don't know whether it's a guy or it's a girl, but I know there's one cancel the trip to go. So yalah, tu Belum sampai lah. belum sampai memang belum sampai. Ini semua satu asbab je kan. So yalah, walaupun satu asbab pun tetap dia mencuit hati in sense bersedih lah, nyawa kan, nyawa orang yang dia diambil kan, kematian. Tapi bagi driver ni, kerja driver ni dia banyak tanggungjawab actually. Yalah. Tanggungjawab dia bukan untuk keselamatan dia je, keselamatan orang lain juga. Waspada. Tapi aku pun ada dengar cerita sikit juga, yang dia cara bawa tu, the way the cut in and cut out tu masuk kan. Dia, aku tak tahu kenapa, adakah dia tengah dia kejar trip dari sumber tu, dia kejar trip jadi berlebih pendapatan dia. Tak tahu tu Allah A'lam. Pasal kes ni masih ongoing lagi kan? Ya, masih. Dia ditahan sebenarnya. Selepas dia keluar daripada hospital, dia ditahan daripada polis dan of course dia belum lagi jatuh hukuman lah. So kita tak tahu apa kesudahan dia. So dia macam itulah. Tapi macam as a person also manusia, of all people 15 orang kan? 16 sorry, 16 orang 15 orang mati kan? Driver hidup. Kau tak rasa dia rasa bersalah lah dia? Teruk kan? Nyawa orang. Betul. Atas mungkin mesti ada kecuaian, tapi untuk dia rush bawa tu bas cepat dengan sampai tu seleko kan, dia tak sempat nak tekan brake atau brake tak jalan apa. Whatever reason, tapi dia ada rekod tau Duk. Dia ada rekod di mana dia ada saman-saman, belasan saman untuk apa, speeding. Untuk speeding and a few saman lah. 18 saman, Belasan 13 speeding offenders. So dia kerja dengan company ni. Yalah. So company tak ambil action I not sure about that. Tapi yalah, of course lah nanti tak tahu apa dia punya hukuman. Tapi aku tak tahu apa akan. Tapi ni tak boleh salahkan dia jugalah. In a way, pasal okay, aku tak tahu kalau Malaysia. Apa yang aku dapat tahu daripada influencer Malaysia yang mengatakan bahawa bas-bas ni kalau tak salah
kalau tak salah aku lah apa yang aku dengar daripada influencer ni, dia pun tak pasti. Yang mengatakan bas-bas ni nak kena ada inspection every 6 months. Okay. For I don't know for their side lah. I mean in our Singapore is of course you go for inspection every year, right? So in between kalau ada apa-apa kerosakan, you straight away go and settle the issue lah. Correct. You see, because yalah you are bus driver kan. So I mean kita punya Singapore bus also the same what. So when they have their mechanic, they make sure that the bus is in a good condition, brakes all working, everything steering, everything Yalah. you know, itu kerja mekanik lah. Dia kerja malam, dorang inspect lah, macam inspector inspect all the bus Sebelum in good condition lah. Macam apa-apa juga sebelum kita start kenderaan apa-apa pun kita akan kita testing check dulu, lah. tengok semua check sebelum we check gerak kan. So that should be a etiquette lah. Ya, etiquette lah. I'm not sure kat Malaysia kalau diorang ada tu like macam kita check on all buses before they can use it. I'm not really sure. Aku tak boleh komen. Pasal aku pun tak kita tak tahu kan. So maybe perhaps kalau siapa yang mendengar ni kan, boleh kau komen kat bawah tu. Kita pun nak tahu kan. Sekarang kasih tahu kita memang ada prosedur macam gitu ke apa. Pasal dekat Singapore ni dia ambil very seriously. Dan dia tak akan charge the driver. Dengan company boleh lungkup terus. Betul. Dengan license company yang buat transportation pun dah boleh kaup sekali. Tapi subject to tengok negligent. Dia akan impact pasal apa? Kalau orang dapati memang bas tu ada masalah dengan brake, habis. Kenapa dia orang tak buat tu inspection? Dan driver pun akan disalahkan juga. Kau sebagai driver sebelum kau mulakan, kenapa kau tak check itu kau pay safety apa? Dan sebelum, first is your safety, second is the passenger safety. Jadi kalau kau tak buat tu, that's why I say there is a protocol. Dia tak ambil sambil lewa, but kita tak tahu seberang macam mana, kita tak tahu how they do it. Nak komen pun tak berani komen lah. Betul lah. Pasal ini negeri masing-masing kan. Kita pun tak boleh pandai-pandai. Kita nak kena masuk dalam punya sistem. Kita nak kena faham ni macam mana transport proses dekat sana. Pasal yang ada implikasi sekarang, kita banyak bas-bas daripada Malaysia yang bawa pergi ke bas kilang. Bukan bas kilang. Betul, bas ni travel. Bas Singapore KL. Macam pernikapan apa? Macam bas-bas ni semua persiaran ni. Persiaran. Bas persiaran. Diorang kalau masuk Singapore, diorang have to go through all the process necessary, safety. You have to check on dia punya bus punya situation, all this thing, They have to get in because dua-dua ada license. Malaysia pun nak kena ada license, and Singapore also you need to operate with the Tourist Promotion Board requirement. Dia ada dia punya correspondent kat Singapore pun jugalah. So because they will answer for any causes of that. I mean this is kita bukan nak cakap tak pernah dengar bas daripada Singapore, especially Genting Highland punya story. Common. Kan dah banyak dah makan nyawa dekat Genting Highland. Itu due to negligence lah. Because pasal also kalau tak pandai judgement pun dekat, kalau you cakap in Genting pun masalah pasal dia dengan miss dengan apa semua kan. Tapi setahu aku ni tentang drivers yang macam Singapore KL, Singapore Genting ni semua, they usually have two drivers. Betul. Tapi pasal ini aku rasa ni university kan. So dia punya I think jarak dia tak berapa jauh. Mungkin 1%. As again macam cakap trip. They go for trips. Pasal driving ni, Rain, kau can elaborate. Driving ni berjam-jam ni is tiring. Is tiring. Kadang-kadang kau ngantuk. Mata kau is a major role. Terkebik. Serius, jangan main-main sih driving. Aku pernah tertidur on the road tau. Jangan main-main, serius. Itu sekelip mata pun kau lelap je tiba-tiba alamak liang lahat. Dia macam tu lah. Tapi aku cuma nak emphasize on this one thing. I mean we are so saddened with this accident whereby kenapa
lights lampu-lampu isyarat ke, ataupun tepi-tepi road ada macam glow ke, that warning to drivers that okay, ni seleko is steep, macam that kind of warning sign. It's a warning sign. Bending arrow. Bending ke, steep bending ke, or what not lah, as long as ada glow kan, that the drivers can be bus driver, also can be anybody who drives, can see that thing, glow, that they know that okay, they cannot go fast. They cannot go fast lah. Obviously, you have to reduce your speed lah. Dia macam tu lah, So kan. it's very visual. You have the visuality. Cuma tak ada visual kan. Lagi-lagi kalau road dalam ni, memang jangan cakap lampu lamppost lah. Jangan cakap lampu lamppost kan. Dia cuma sikit je kan, macam lampu-lampu. Tapi ni itu aku nak tanya kau, ini insiden happening bukan hujan atau apa? Tak, biasa je, hari biasa. Lepas hanya perjalanan malam. Maksud aku ni, aku terus pasal aku rasa this is andaian aku lah. Dia kerja trip lah. Kalau selalunya kalau engkau macam buat Grab, so I think trip is important. Yeah, of course lah. Kan kau kerja trip and stuff like that, because mungkin the faster you clear, the faster lah you get your order. Tapi aku tak tahu, mungkin with him, mungkin dia kerja trip, bukan dia tak, mungkin dia bekerja full time, tapi okay, what I know, okay, ada certain videos tu mengatakan bahawa betul-betul bus tu supposedly diorang nak kena ada kat bus terminal lah. I don't know whether it's bus terminal or I don't know, the place, the point A lah. They're supposed to be there at 8 o'clock. So ditangguh pasal one by one datang lambat. I don't know, macam diorang dah rasa macam diorang dah tahu diorang nak pergi tau. So dia macam I don't know, kata parents diorang, yang one of them, pakcik ni mengatakan that diorang macam dah rasa yang ada benda yang tak kena lah. Ada maybe diorang macam drag their feet, to go to university, that macam kind of stuff dragging lah. himself, The vibe, the mood is not there. This is what claimed by the one of the parents lah, yang aku dengar, you see. So yeah, and of course by 8 o'clock they have to move out. So it takes about an hour later, something like that. I'm not really sure. I'm so sorry. Right? But not due to the bus situation lah ni. Yang lambat ni yang passenger yang lambat. Passenger lambat. They supposed to be at 8 o'clock, but yelah, diorang datang lambat. One by one datang lambat, and some of them also cancel the trip. Tak nak pergi lah, like I said just now kan. So aku tak tahu. This is what claim by the parents. Ini agaknya nak rush kan, pergi sampai kat situ. Yelah, kalau kita nak cakap kembali kepada ajal, correct. is macam Dia satu asbab je lah. asbab dia. Tapi pada aku, ini bukan aku nak bandingkan lah. Tapi aku rasa kau as a driver, if this situation, kalau benda ni terjadi, negligence is the biggest factors dalam Dia persoalkan, akan dipersoalkan. Dia pada aku ni paling konkret yang diorang akan buat. Negligent. I don't know how true is the brake is not working. I don't know how true. Itu nanti bila, pasal dia ongoing investigation kan. So nanti kita akan dapat jawapan dia pasal apa. One of the survivor saying that the brake is working. Ada survivor lah. So, of course lah, ada survivor. Total berapa banyak passenger tu? 42 aku kalau tak silap aku. The yang survivor tu ada juga kat dalam video tu is a girl and is a guy. Dia just belakang the driver, kalau tak silap aku. Yes, dia betul duduk sebelah kanan, belakang driver. That girl lah bilang yang the bus is not belakang working. driver semua safe lah. Pasal dia makan, nampak dalam gambar tu Rain, aku nampak dalam gambar ni, dia makan kiri. Is on the Ada sebelah kiri lah. So of course yang sebelah kanan tu biasa terpelanting lah. Tapi aku tak tahu apa macam mana kat dalam situation kat dalam tu. Tapi most of yang survivors tu is on the right side. Even the guy paling belakang sekali sebelah kanan pun survive.
To be honest, when Ryan hantar tu clip, aku tak boleh tengok. I just cannot bring myself to watch that. This incident is just beyond my imagination. Of course lah. You know, macam kita tahu accident happen, bus dekat Genting ini semua, you know, quits apa ni, tanah Landslide. runtuh ni Landslide. semua, you know. But ini aku macam tak boleh brain langsung. Bus tu laju tau. Okay, we don't. Okay, apart from that bus, nobody talks about the MPV yang kereta merah tu. Yeah. Do you know about that? Huh? You don't know. Dia terbabas. Dia dah terlanggar yang kereta dekat depan tu. Pasal is a steep bending kan. Okay. So kat depan tu ada MPV merah. Dia pun terbabas juga. Yelah pasal terlanggar dengan bas tu. Oh. Jadi dia skidded pergi the other side of the Tak road. ada gaung, tak ada apa nasib baik Tak ada gaung. Tak ada gaung tapi dia macam ada longkang sikit lah, macam ada slanting a bit, dia tersendat kat sana lah. But Oh, dia tak hancur safe tak? Tapi aku heran berita cuma Cakap pasal bas. but never about the red MPV. Casualty. Casualty is at a very high volume. Most probably you will become another witness Possibility lah. Because in terms of the hit from behind apa. Here from behind, I mean, rabak juga lah dia punya kereta. Habis dia depan dia ada MPV itu berapa? Tak ada, Depan dia seorang. Dia- Dia seorang. Tapi yelah, kau bayangkan bas tu punya laju, dia boleh langgar MPV merah tu. And MPV merah tu melayang pergi ke opposite side of the road. And the glasses all shattered. Yang aku nak satu question ni up to these days the bus company doesn't make any statement at all. Nak cakap statement apa Ziad? Yalah, at least dia nak kena explain on the bus situation. Okay, dia memang tak boleh explain pasal is under police investigation. But as a humanity, dia at least ada itu orang kata memberikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa ini. Oh, tak tahu Probably ada lah. Condolence to the family is affected. The bus driver, the bus company itself, so far there's nothing news about them. Kau rasa dia cakap condolence pun dia punya family No, at members. least you take Yalah, I know, I understand. responsible. I understand what you mean. I mean, aku tak tahu media tak cover that part. Yeah, that's the thing. Ni these two part lah. MPV pun media tak cover. Kan? Yeah. And I mean, they are more focused on This 18 lah. yang mangsa lah. So aku pun dengar juga one of the mangsa wangi dalam wangi bau kan. Pasal yalah dia hafiz Al-Quran kan. Dia pun kira dia meninggal tu dia perlu Al-Quran. Allahu Akbar. Dia meninggal tu dia perlu Al-Quran. Pasal dia more into kalau dia nak buat hafalan, dia biasanya tulis sekali. Dia tulis sekali. Jadi by doing so, tulis dia boleh absorb all the hafalan lah. Tafiz kan, awal tafiz selalu buat macam itu kan. So the incident whereby bila dia kat dalam bas tu dia tengah peluk Al-Quran, itu aku sebab dia. Syahid Aku tak rasa, aku tak sebab kalau orang macam ni, aku cemburu siap. Of course lah. Tak ada maksud aku dia nampak geli bunyi tapi kita tak tahu Allah ambil dia macam mana. Kan, in the sense of hanya tinggal badan aja. Dia macam ni. Lembut. Orang yang meninggal accident, ini semua mati syahid sebenarnya. Mati syahid. Yalah, tapi dia kira macam tapi macam mana kau yang dalam cakap keadaan ni, yang baik tu. Yalah. Dalam keadaan yang baik. So dia, Akhir dia tu kan Yalah. peluk Al-Quran. Yalah. mungkin dia ada kelebihan dekat situ. Kelebihan You know, apa? yang dia memeluk Al-Quran atau dia lagi tengah berzikir Tengah hafal lah. atau dia tengah hafal lah, you know. This is the thing kita tak boleh tahu. Tapi pada aku kalau memang apa yang Ryan cakap tu betul, is mati syahid lah kan. Syahid. I mean, in fact the Can we say that? Kalau tapi in fact the tanda-tanda 15 mangsa yang naas ni dah confirm mati syahid tu. Yalah, tapi yang husnul khatimah tu
Yalah. I mean, Yang berwangi tu siapa kita tahu tu. siapa? Yang berwangi. Kenapa? Kau bilang ada berwangi kat situ. Dia kata je lah. Kalau dalam video tu orang mengatakan ya dia bau wangi dia. Even Selepas kemalangan tu. Kematian Husnul Khotimah. Dia berpeluh kat dahi. kalau tak silap aku nama almarhumah tu tak silap aku Nurli ke something Nurli something tapi aku tahu is Nurli lah nama. Allah dah tempatkan di tempat yang terbaik. InsyaAllah, Kita yang tak tahu kita punya nasib macam mana. Kita tak tahu. Kita kalau boleh jangan tahu. Itu Kita kalau masing-masing. boleh mohon minta Allah kasih kita tempat Of yang course terbaik lah. Pasal bila kita sujud tu kita selalu doa apa kan. So yalah, when you go back to them. Harap-harap orang tua mereka yang hilang anak mereka untuk selama-lamanya ni akan dapatkan kasih satu keadilan yang wajar yang mereka tak boleh dapat balik anak. It's gone. Tapi I think first kita doakan biar mereka kuat lah. Kuat. Yalah. Itu Tabah lah. tabah. Okay. Kita akan pasal cerita ni akan panjang. Okay. About the parents pula Okay. Kita akan berehat seketika waktu. Kita akan kembali dulu selepas ni. Jangan ke mana-mana. This is Coffee Shop Talk bersama Ziad, Ryan, Fred and Big. Four bodies in the podcast. Cerita demi cerita kami sebarkan, bukan dari cerita dongeng atau dari cerita cegan. Cerita dari perjalanan hidup, dari asal usul hingga terduduk. Mari santai dengar cerita kami. Ada menangis, ada ketawa, ada yang pahit, ada yang manis, ada yang benar dan ada juga yang tak masuk akal. Sebagai nasihat ku berikan, ingat pada yang satu yang menjadikanmu, yang memilikimu, sujudkan kepalamu padanya. Yo, this is Coffee Shop Talk bersama Ziad, Ryan, Fred and Big. Four bodies in the podcast. Walaupun kami baru dalam platform ini, kami harap dapat berkongsi bersama perjalanan hidup yang dilalui, dilukai, terlanjur disakiti, tersiksa, kerana kita berdepan dengan manusia. Walaupun kami dekat hujung zaman ini, kami harap dapat memberi nasihat pada yang muda, penyambung zaman yang akan memegang pada kalimat pada yang satu. Sebagai nasihat ku berikan, ingat pada yang satu yang menjadikanmu, yang memilikimu, sujudkan kepalamu padanya. Yo, this is Coffee Shop Talk bersama Ziad, Ryan, Fred and Big. Four bodies in the podcast. Yo, this is Coffee Shop Talk bersama Ziad, Ryan, Fred and Big. Four bodies in the podcast. Walaupun kami baru dalam platform ini, kami harap dapat berkongsi bersama perjalanan hidup yang dilalui, dilukai, terlanjur disakiti, tersiksa, kerana kita berdepan dengan manusia. Yo, this is Coffee Shop Talk bersama Ziad, Ryan, Fred and Big. Four bodies in the podcast. Ribuan terima kasih bagi anda yang masih bersama lagi dengan kami di KST. So guys, berbalik pada cerita ni, kita akan berbual pasal mak bapak diorang pula. Tapi agaknya sebelum kau move on, Rain, minta maaf sikit aku nak tanya. This incident bila kau cakap pukul 8, aku mati-mati ingat pukul 8 pagi tau. Dia malam. Rupanya that means ni driver nak balik agaknya. Tak tahulah. Walau alam 1:15 pagi ini insiden jadi. Jadi dia bergerak daripada point A tu, aku tak tahu pukul berapa. Tapi apa yang aku tahu daripada pakcik tu mengatakan pukul 8 sebenarnya seharusnya ada kat situ lah. 8 malam 8 malam. Bukan pagi. So aku tak tahu pukul berapa dia orang bergerak daripada sana. Pasal there's not much of information yang ada kat dalam social media. Dengar road gelap macam itu, kau perah lagi. Yalah. Laju. Aku dengar daripada survivor yang bas ni macam gila babi tu. Dia overtake, then after that dia
go pelan, then after that go, then dia overtake lagi, macam I don't know apa yang dia kalang kabut. Kira- This is claim by them lah, you know. Kira kalau nak cakap dalam logik kita a lot of speculate tu semua ada dalam ni driver. Ya, mungkin Seriously, dia nak kalau cepat-cepat. apa yang ada dalam your mind right now kita ni everything is already be pointed dekat ni driver punya. Dia nak rush the trip. A lot of Mungkin things. aku ingat dia nak rush trip untuk because it's pagi. Sorry aku malam. dia nak, so ini nak balik dah pukul 1 pagi. Lepas tu aku nak balik. Saya hantar ni budak-budak. Aku nak celah. Aku nak balik. Aku nak tidur. You see, that is another theory. Mungkin pasal yalah dah lambat kan, by right Lepas tu nak kena bingit ikut budak-budak timing. ni drag aku patut gerak bas pukul 8. Yalah. I mean as a human kan. Alamak, just because I have to pick them up, korang lambat aku kena tunggu. Lepas tu I think ada geram juga, ada sifat geram lah. Mungkin Ini kan. kita tak tahu ada kesahihan dia lah kan about Ni this speculation timing. lah. As a tak ada, kita letak diri kita sebagai Sebagai orang tua. sebagai driver. Kau dah kerja sampai kau kena ambil pukul 8 malam. Lepas tu budak kau tahu, and then you know, kadang-kadang kita pun agitated with youngsters. Kau punya disiplin tak berapa bagus. Aku nak angkat korang, aku nak hantar korang kat universiti. Korang datang delay Delhi. Lepas tu kau drag the time. Sekarang aku nak kena rush hantar korang. Pasal apa? Aku nak balik. Lepas ni mungkin aku dah penat. Aku dah kerja seharian. Ke aku akan, maybe sebelum aku buat ni trip, aku ada buat apa-apa trip sebelum tu. You know? So, that's another speculate yang banyak teori ini ada. Tapi the Kita tak thing is tahulah that dia we punya are still- kesahihan dia. Yeah, because diorang bilang, you know, as far as goes, diorang tengah buat investigation thoroughly. Transport Ministers punya department, they're going to release in pretty much in the shortest time. So the investigation. tengoklah macam mana. Correct. Ya. Pasal kalau kita taruh speculate a lot, we putting pressure on the parents itself. Tak lah. Kita speculate you know. pasal apa. Kita Tapi this is macam kita is always in our head that this thing will happen. What is the cause of the happen? Pasal kalau kau dah kategoriskan dia negligent, that means that's it. It's done. It's a done deal thing. Yalah, Macam-macam nyawa kan factors dah dia ada. ambil nyawa orang. So there's no defending. Yes. You know, you can't defend a person already. Okay, I tell you what, the reason why kita buka topik ni is not because dia benda viral, kita nak viralkan. No. The reason why kita nak keluarkan ni topik is because kita pun ada anak. Yes, betul. Kita ada anak. Perasaan kan. Kita ada perasaan. Bila terjadinya kejadian naas tu, kita macam dah letak anak aku kat sana tau. Aku dah aku macam ibaratkan anak aku kat dalam sana. Boleh bayangkan. Aku dah sampai sebab-sebab, dah sampai nangis-nangis tau hari tu. Aku cakap kan, ini kalau macam mana kalau anak aku? Tu pasal Apa yang aku kalau rasa? yang kau hantar tu video tu, aku tak boleh tengok. Aku just leave it as what it is. Aku tutup. Dia I bukan cannot put myself there. bas persiaran mesti kau dengar macam orang pergi holiday kan. Ini anak-anak yang kau Orang nak kau pergi hantar sekolah anak lah. kau pergi sekolah kan. Generasi dah masa masuk depan, universiti. Pasal you know. orang pun tahu apa, tiap-tiap apa semester ke tiap-tiap school holiday, orang akan naik bas yang sama. You see? And will not expected this. Ya. Yalah. Macam kalau being human is human. Kalau aku tahu aku tak hantar lah. Kalau aku ini Of course you will try and give reason and give reason and reason, but you know it's that. Tapi of course lah, ini qadar Allah kan, kita tak boleh salahkan qadar kan, takdir kan. So kalau dah terjadi, memang of course kita sebab even sebagai manusia pun, kita kalau tengok atau dengar berita macam gini, memang kita selalu letakkan anak kita kat dalam. Yalah, kalau Kita tak dalam akan memahami lah. Kita tak akan faham ya. kita tak akan dalam faham. prospek of Islam, kita terima qada dan qadar Allah ini. Tapi kalau dalam sudut hukum duniawi, it's going to be different. Yalah. Ada satu video tu bapak one of the parents mangsa, dia sampai pasal tengah kekecohan kan, tengah menangis, dia take it easy. Dia kata okay, ambil nafas, keluar nafas,
take a big breath. Rational lah. Dia nak try to be dia rational. try to calm down the situation lah actually. Aku a bit respect dengan ni. Dia, walaupun dia tahu anak dia pun dia kuat dah. Dia kuat? Dia kuat dah. aku respect lah. Iman itu iman itu tergantung pada iman. Itu iman. Okay pakcik, saya Itu betul challenge lah. Itu it's a spur of moment. Macam-macam boleh terjadi. Kau boleh cari tu driver, kau boleh rembat atau kau nak bunuh dia pun. You know, orang kata tu reactions. Yes. Tapi Alhamdulillah yang apa yang Ryan bilang ni, aku rasa aku salute yang pakcik ni lah. Aku tak boleh Dia punya kesabaran itu tahap dia, Alhamdulillah dia boleh terima hakikatnya. So Ryan, about the parents, kau nak cerita? Parents yelah, lepas dikebumikan, I mean of course bila kejadian tu kan, terus ada 15 ambulance lah obviously kan. So they go one by one sebab tu kau tengok kan, kau tengok kira bila kau tengok bas-bas tu jalan satu-satu orang yang berdiri kat jalan raya tu kan, sambil berdoa kat dorang ya Allah kan, panjatkan Al-Fatihah untuk mangsa. Is rabak tu, kesian. Aku tak boleh tengok boleh macam gini. Habis of course bila dikebumikan, aku tengok air muka bapak dia, that dia dah reda that anak dia dah pergilah selama-lamanya. And dia tahu, sebagai orang yang beriman, dia tahu yang anak dia dalam keadaan yang the best place. There's no more to be argue or to ask or to beg or what not. Pasal dia tahu anak dia dah kat dalam, dah ditempatkan tempat yang paling baik lah. Sebaik-baik tempat lah, Tapi kita manusia kan, kehilangan, itulah Allah letakkan ujian pada kita. Bila kita rasa kehilangan seseorang yang kita sayang, kita jaga, kita macam mana nak lawan tu kan? Jadi itu pasal dengan iman, dengan tapi dia sedih, tetap sedih. Tapi how you nak control, don't know whether you can control or not. To be honest with you, kalau kejadi anak aku tak tahu macam mana nak control. Aku tak tahu. Of course kita is speechless lah bro. Aku tak tahu apa. Because you're not in that situation. You see, when you see a father, anak dia meninggal kan kat bawah liang lahat kan, diumban, ditutup dengan tanah. Aku selalu tengok muka bapak dia. Bapak dia tenang. Setenang-tenang wajah. Aku cakap, wow, I cannot do that. Orang yang iman, orang yang tebal imannya, mungkin boleh capai apa yang level lah. That level. Aku swear, to be honest with you, I cannot to that extent to see my daughter, my son, accident, meninggal, and I have to bury him or her, or I don't know. It's how not. To react. I don't know how to react, man. Serious. Memang susah. Itu orang punya masing-masing punya diri. Qadar Allah. Tapi Allah tu maha adil lah. Dia kasih pada orang tu ujian. Itu satu ujian lah. Betul. Ujian yang besar sekali. Dia tahu lah siapa hamba dia yang boleh angkat tu ujian, tak boleh angkat lah. To me, that's how I always feel lah. Allah tak zalim lah. Dan terjadinya macam ni, bukan senang, tapi dia ada dua part. Dia menerima atas ujian tu, dia kuat atau tak kuat, atau dia terima itu satu qadar Allah. That is
that is masing-masing punya bahagian lah. Aku tak boleh dicakap lah, Rain. Betul. Ini part if you are not that position to say lah. I mean is because itu iman dia lah. Itu ketebalan iman dia. correct. Itu dia. Kita tak tahu ketebalan iman kita macam mana. Pasal kita belum melalui anak kita sedemikian rupa. You see? I mean, the whole Malaysia looking at this. The whole Malaysia tengok dan the whole Malaysia rasa simpati kepada semua mak bapak mereka, mak bapak mangsa. And of course diorang adalah memberikan doa atau memberikan sumbangan. You know, adalah QR code yang tertentu untuk mereka mendapatkan sumbangan daripada warga-warga Malaysia sana, kan. So yalah, why not kita berikan sumbangan untuk mangsa-mangsa keluarga yang berkenaan lah. Tapi the most importantly, I think pada keluarga besar, bagi keluarga yang menghadapi situasi ni kan, I think that right now I think they need a lot of support from other family members. Yes. Itu yang paling sebaik-baiknya. Whatever sumbangan is another thing, but I think moral support I think is the best. To be around with them, you know, to give them, you know, to be there for them, you know. Siapa-siapa saudara mara yang ada tu, tolonglah, kan, prihatin dengan orang, dengan keadaan orang tu. Tengok kan, kita tak tahu macam mana kan keadaan mereka. Kalau pada aku, ya macam Raya bilang, bapak dia tenang, tapi setenang-tenangnya manusia, dia pasti rasa kehilangan yang paling terberat. Hanya dia kemungkinan dia untuk menguatkan diri dia kerana isteri dia dan anak-anak lain yang ada dengan dia. So ni sifat bapak lah. Ni sifat bapak Sifat bapak. Ni sifat bapak. Aku tak tahu lah. Aku ni sifat bapak. Kau tak tahu, mungkin masuk dalam bilik mandi terpekik, terpukau. Dia satu boleh jadi emotional scarred. So, tapi apa yang berlaku ni memang dah tak ada alasan lagi. Yang kita manusia ni, yang kita ni hamba daripada hamba Allah ini, kita kena terima takdir yang Allah dah catatkan. Kan? Memang senang untuk kita mengucapkan sabar atau kita tawakal dengan Allah, ya. Pasal kita tak melalui. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kita tak ada daya dan upaya. So dalam segi apa pun, kalau nak bantu pun silakan. Tapi kalau tak mampu untuk, tak boleh sedekahlah Al-Fatihah kepada anak-anak yang tidak bersalah, remaja-remaja yang tidak bersalah. Dan moga-moga Allah memberi rahmat untuk mereka semua. Amin. Dan ampunkan segala dosa-dosa mereka. Dan memberikan mereka hidayah untuk keluarga mereka, yang untuk menjalani kehidupan yang mereka akan lalui tanpa mereka sendiri hadir di sisi mereka. Ya. Wow. Aku tak boleh berikan. So kita tahu kita sebagai lelaki, kita tahu that kita sebagai bapa, when I see the face, walaupun dia tenang macam kau cakap tadi, tapi dalam hati dia kita tak tahu remuk dia macam mana. Kan? Cuma dia tak nak tunjuk. Kita laki-laki memang gini
Kita ada masalah apa, kita selalu telan. Kita terpaksa. Kita selalu telan, kita selalu simpan, kan? Kita tak nak mengeluh, kan? Sebagai bapa, sebagai seorang lelaki, sebagai suami, kita tak suka mengeluh. Kita kalau boleh jangan mengeluh. Apa-apa kepahitan kita telan sendiri, kan? Kita tak nak komplain atau mengadu kat isteri-isteri kita, kan? Dia macam tu lah. Tapi of course seorang ibu tu hilang anak, you can see the face lah, how remuk they are, 9 bulan. nangis, all this, and didikan sekolah daripada primary, secondary to college to university, and it ends there, tergantung. Macam dah tak ada, dah situlah kehabisan dia kat situ, kesudahan dia kat situ, so like kita berharap lah mangsa-mangsa, mak bapak mangsa ni dianugerahkan ketabahan, InsyaAllah. dianugerahkan kesihatan juga, okey, untuk macam kau cakap juga, melalui hari-hari yang ni lah, yang terus ni lah. I think the most thing is Allah beri mereka kekuatan lah. Ya, Itu kekuatan, yang ketabahan. Ya. Satu tu, ini hanya nasihat lah jangan bikin satu spekulasi yang tidak-tidak, dan untuk mengeruhkan yang apa keluarga-keluarga mangsa ini yang dijalani sehari-hari ini. Biarkan polis buat semua investigation, transport department also akan buat semuanya ni. Moga-moga lah keluarga mereka ni semua dapat satu closure terhadap kenapa benda ni terjadi. Kemalangan ini bukan tentang takdir Allah, tapi kemalangan ini yang mungkin saja boleh dihindarkan, tapi moga-mogalah beri mereka ruang untuk mereka regroup, refocus, beri mereka ruang, support dorang. Netizen tolonglah support keluarga-keluarga mereka semua ni. Kalau tak boleh beri bantuan wang, sedekahlah. Al-Fatihah. Itu saja. Ya. Okay, ada apa lagi yang nak berbual? Tak. Ya. Kalau rasa episod ni pun rasa berat lah untuk kita teruskan. Mungkin apa yang nak ditujukan, podcast kami ni kepada anda semua is because kita, like I said just now, kan, kita pun parents, kan, kita pun mak bapak, kita pun ada anak. Okey, bukan tujuan kita untuk memviralkan ke apa, memang mengambil kesempatan benda tu dah viral, kita pun buat podcast ni. Tak ada. Kita buat podcast ni kerana kita rasa simpati kepada mangsa-mangsa, mak bapak mangsa-mangsa lah. So akhir kata daripada kita, terus tabah lah. Kita terus tabah, dan kita jangan lepaskan doa-doa untuk mangsa. InsyaAllah. Kan, benda ni akan tak tahu sampai bila, tapi kita selagi kita boleh ingat tentang mereka, kita memberikan sedekah Al-Fatihah kepada mereka. So okey lah guys, sampai di sini saja untuk episod kali ini. Dan jangan lupa guys, komen dan share podcast kami. Kita akan kembali di lain kesempatan pada hari dan waktu yang sama. Teruskan bersama kami pada episod-episod yang terbaik, hingga kita berjumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.